Saya nak share asas kita nak buat pola. Sebenarnya kan nak buat pola ni senang je, tak susah, asalkan kita tahu ukuran bahagian bahu, ukuran bahagian dada, pinggang dan juga punggung. Itu asasnya. Kita kena tahu di mana kita nak buat kedudukan bahu, kedudukan dada, pinggang, punggung dan juga labur baju. Jom saya tunjuk. Okey, dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan kan, kita ada sediakan sekali tahu pola asas macam mana kita nak buat asas membuat pola. Sebenarnya semua orang boleh je kalau anda faham benda ni. Anda yang baru nak belajar menjahit, baru nak belajar buat pola pun boleh buat. Kalau anda ikut step by step, insya-Allah anda boleh buat. Ini dia pola asas dia. Pola asas ni, ini adalah teknik dia yang kita ajarkan daripada step 1 sehinggalah siap sampailah step ke-8. Jadi saya akan tunjukkan pada step ke-8. Pada asasnya untuk kita buat pola, anda kena ada garisan. Garisan bahu, garisan dada, garisan pinggang dan garisan punggung. Yang di bawah sekali adalah garisan labur baju. Labur baju tu terpulanglah labur baju boleh berubah ikut pattern yang kita nak buat. Cara untuk dapatkan garisan bahu, ini adalah garisan pertama. Ini adalah ukuran bahu bahagi 2. Daripada garisan yang pertama kepada garisan kedua, cara nak dapatnya kita gunakan ukuran dada bahagi 4. Anda akan dapat ukuran yang kedua. Kemudian macam mana nak dapat ukuran pinggang? Ukuran pinggang ni adalah cara kita nak ukur dia adalah daripada paras bahu ni. Daripada paras bahu kepada paras pinggang. Biasanya pada paras pinggang ni bila kita ukur, kebiasaannya ukurannya adalah 14, 15 dan juga 16 untuk perempuan. Kemudian untuk garisan punggung, cara kita nak dapatkan garisan punggung, kita akan ukur daripada garisan pinggang. Daripada garisan pinggang ke punggung, jatuh punggung kita akan ambil ukuran pada paras punggung yang paling tinggi. Kebiasaannya adalah 8 inci. Yang untuk plus size akan jadi 9 inci. Itulah asas untuk kita membuat pola. Mudah je kan? Jadi kepada anda yang nak buat pola sendiri ataupun nak buat pattern baju sendiri untuk raya tahun ni, apa kata anda dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan ni? Anda klik saja link di bio.